Balu dan 3 anak Allahyarham Amirul Hafiz Omar yang maut dirempuh pemandu mabuk di Klang layak menerima pencen penakat daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Bantuan itu memberi jaminan kewangan berterusan kepada keluarga mangsa. Seperti kita sedia maklum, Perkeso dengan skuad prihatin Perkeso telah terus mendapatkan maklumat dan berjumpa dan menghubungi waris untuk kita menyediakan pemprosesan faedah, dan hari ini saya hadir dan sepatutnya saya hadir dan saya membawa salam daripada Yang Berhormat Menteri kerana beliau ada tugasan yang lain yang tidak dapat bersama. Jadi hari ini saya hadir untuk menyerahkan faedah kepada waris. Jadi untuk makluman semua, faedah yang kita serahkan adalah faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000 yang telah dibayar pada hari yang sama dan seterusnya adalah faedah pencen penakat, iaitu pencen bulanan yang akan kita sediakan untuk waris, dan bayaran ini akan dibuat untuk setiap bulan. Maknanya portion untuk isteri ataupun bahagian isteri sebanyak 3/5, bahagian anak 2/5. Jadi bayaran ini berjumlah RM2,888.17 akan dibayar sepanjang hayat. Di samping itu, kita juga akan membantu bila anak-anak ni dah besar, memerlukan bantuan untuk pinjaman pendidikan. Perkeso akan menyediakan bantuan pinjaman pendidikan untuk faedah pembelajaran anak. Jadi yang ini anak sulung arwah berumur 9 tahun, mungkin bila keperluan akan datang, insya-Allah berjumpalah ataupun hubungilah tim Perkeso untuk dibantu. Dan kita juga akan melihat dari masa ke semasa jika apa-apa bantuan keperluan. Saya difahamkan kita dah ada maklumat dan juga anak-anak ni akan dibantu dari segi pembelajaran dan juga persekolahan mereka. Bila musim-musim persekolahan ini bermula akan dibantu. Jadi saya cuma ingin memintalah, jadilah majikan yang bertanggungjawab, pastikan majikan mendaftar pekerja, mencarum pekerja. Kita juga dapat lihat malang tidak berbau. Allahyarham keluar untuk membeli peralatan sekolah anak, tetapi tidak menyangka bahawa kemalangan berlaku yang telah menyebabkan kemalangan maut. Jadi walau apa pun, inilah peninggalan arwah kepada keluarga, iaitu menyediakan bantuan dari perlindungan keselamatan sosial yang ada.